Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak buat ayam goreng dengan ayam kari. Jom kita potong ayam dulu. So, ni kita potong ayam lagi sekali tau. Buang buntut dia, jadi kita nak goreng. Kita nak goreng buntut dia. Buang lemak-lemak dia dulu. Yang ni kita potong 10. Sebelum niaga besar-besar ni geng, ayam dia besar kan? Ni tongkuk dia. Tongkuk dia ni dada dengan rusuk. So bila aku minta dengan tukang potong tu potong 4 je. Cakap dia potong 4, punggung sebelah. Dia faham. Kalau punggung tak sebelah, nanti punggung dia potong 2. Seekor tu. Kalau kata punggung sebelah, dia faham. Kat sebelah tu ada side punggung. Side untuk ayam. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Hebat kan? Okay, yang ni 2 ekor. Ayam aku beli kat Maiden kan. Maiden ada buat offer. Tahu sampai hari ni kot. Sampai hari ni atau sampai semalam. Drumstick ni 1.99 sen. So aku tak beli banyak lah. Dia bagi beli 5 je. Satu family beli 5. So aku beli 5 je lah. Okey, dah siap potong ayam. So, tinggal apa lagi? Tinggal dia punya kaki, hati. Kepala kita tanah, hati kita tengah. Tapi kadang aku tak dapat ni lagi. Pedal. Dah kan? So macam ni lah aku potong kaki. Potong kaki, potong hati. Semua kadang dia ada bagi pedal, tapi yang tak dia. Kenapa tak ada pedal? Siap ni, kita masak pula. Yang ni nak dimasak. Masak. Yang ni nak jual. Ini mesti nak jual. Sebab dia kita duduk ya senang. Duduk sekali. Nak jual. Rusuk untuk jual. Tak boleh jual. Okay, yang ni untuk masak. Hari ni tak ada arang lagi. Kalau ada arang, dah lama buat bakor ni lah. Arang tak ada ni. Lupa nak habis malam-malam. Tak boleh dah. Tak ada. Okay. So, proses 4 kita jual, 5 kita makan. Bagi kan? Rusuk. Untuk yang ni dah ada. Ini drumstick. So, pilih. Yang ni bontot. Yang ni dah ada. Yang ni cepok. Yang ni drumstick. Dah lama aku tanam kasih. Hati kita tak mau. Kerana hati kita bagi kucing dulu makan. Tapi ni tak makan lagi. Kucing pun dah menyambat dah. Okay. 1, 2, 3, 4. Drumstick 4. Drumstick 5. 5 kita masak. Okay. So, nasi ayam. Alright, kita dah siap masak ayam. Jadi kita tunjuk proses dia. Kita nak masak. Kita masak apa? Kita masak goreng dengan apa? Dengan kari. Settle. So, lepas masak, kita buang dulu. 2 je. Kita tengok Yang ni set up untuk periuk kuali baru untuk masak kari. So, yang ni set up dia. Lepas tu yang ni untuk kita nak masak. Okey.
Kita masukkan tepung. Okay, kita masukkan tepung. Lepas tu, kita kacau. Okay, kita kacau-kacau bagi dia rata, okey. Okay, lepas tu, kita dah kacau dah bagi dia rata. Okey, lepas tu baru kita masuk ayam. Bismillah. Kita masuk ayam, Kita masuk ayam ni. Drumstick ni. So, drumstick ni, dia akan bersilang. Kalau tak bersilang, nanti dia bersembang. Nakal awak. Apakah? Ya ini, apa tu yang kepak ni tu? Apa punya tu? Ya ini bontot ayam tadi. Padi. Okay, kita masak satu masakan je terus semua, Yang ni kita dah try. Alhamdulillah, resepi ni memang jadi sungguh. Okey, kita baik. So, macam biasa, jangan biarkan benda ni, kita kena basuh. Basuh dulu. Okey, ni dah basuh. Alhamdulillah dah basuh. Biarkan ayam ni kat sini. Jom kita buat kari pula. Kita buat kari pula. Okey, kejap. Kita buat kari pula. Kalau kari macam mana? Macam ni lah. Oh, cantik kan? Macam ni cantik kan? Okay. Kita tumis dulu. Cabai bawang yang kita sudah blend tadi. Blend tak payah blend hancur Kita blend pakai apa tu? Chopper tu je. Tak payah tumbuk, tak payah blend hancur. Masukkan semua 3 sekawan, 3 serangkai semua. Lepas tu kita aduk-aduk lah sikit. Okay. Bila dia dah ada naik bau, wow. Nampak bawang tu. Cantik. Ini bawang putih, bawang merah, cili. Cabai ni kami panggil cabai siam. Cabai ni kita panggil cabai siam. Bawang ni kita cerakin jadi. Okay. So, ni bukan kos cerai, ini kos cerakin. Ada pula nama kos cerai ke? Macam mengalu-alu pula dengan perceraian. Tak pula. Cara-cara nak jadi pandai. Cara-cara nak sedap masak. Cara-cara nak berpisah. Macam tu ada geng. Okay lah, abaikan ni. Semoga kita dilindungi daripada terbukanya aib-aib kita. Okay, slowkan api dia sikit. Lepas tu, bagi dia masak dulu. Okey. Nampak macam dah ke brown-brownan tu kan? Ke gogolan tu. Kita masuk ni pula. Serbuk kari. Serbuk kari dengan jintan manis. So, kita masukkan secawan air. Bukan secawan air, sesuku air. Secubit air. Macam tu.
Mangkuk yang tadi tu kan, ambil isi air. Nampak? Mantap. Baru kita gaduk-gadukkan dia, godik-godikkan dia. Jadikan apa? Kita sebatikan dia. Wah, kita bersin. Apa? Lepas tu kita masukkan apa? Apa tak? Kita masukkan ayam yang tadi tu. Oh, ada air pula. Kita masukkan ayam. Kaki ayam, kaki ayam, kaki ayam, tengkuk ayam, tengkuk ayam, isi ayam, tengkuk ayam. Lepas kita masukkan tu, kita biarkan. Sedap ni bau kari dia, naik gila. Okey, kita biarkan. Okay, kita tengok ayam goreng kita tadi. Kat sini. Terlupa dengan ayam goreng ni, kita kacau dulu. Wah. Oh, ayam goreng ni siap ada tepung, baik. Okay, jom kita pergi ke sini pula. Okey. Lepas tu kita nak letak apa? Kita biar dia dulu. Okay. So, hari ni Aiman, Abang ada dekat rumah Umi dia. So, sampah je lagi Abah akan buang. So, rindu pula dekat si Aiman tu. Kan? Ibu tengah buat. Apa dia? Elok goreng lah. Aku nak susu lah. Okey lah. Ini susu kan? Apa nak masak? Ini. Lepas tu. Oh, masak air tadi. Letak. Kita letak cili kita. Tadi kata tak nak tadi. Tadi kata tak nak. Okey, biarkan dia mendidih. Hasil dia, geng. Wah, padu. Lawe. Tengok ayam goreng dia. Padu, geng.